Saya Albert Day. Sekarang saya berada di Kota Kinabalu International Airport. Saya telah dihalang, disekat untuk masuk ke Sabah. Saya dimaklumkan oleh Jabatan Immigration, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinong yang mengeluarkan arahan tersebut. Jadi saya telah diberi notis penolakan masuk ke Kota Kinabalu. Tujuan saya masuk ke Kota Kinabalu Sabah untuk menghadiri pengurusan kes besok di mahkamah. Perbuatan Haji Ji adalah sangat keji, sangat jahat. Beliau sangat takut dengan saya kerana beliau adalah dalang yang terlibat dalam skandal rasuah di Sabah. Apabila saya tidak dapat hadir ke mahkamah, YB Andi dengan YB Yusof Yaakob, 13 orang lagi YB. Itu termasuk 3 timbalan Ketua Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Kabinet semua dengan Speaker Dun. Mereka dua akan dibebaskan. Kes mereka tidak dapat lagi diteruskan sebab saya sebagai saksi utama tidak dapat hadir. Mungkin Haji Ji dia cakap dia tak pernah jumpa saya. Mungkin satu hari saya terdengarkan apa dia cakap dengan saya. Haji Jinong 4 hari selepas Tahun Baru Cina 2024, malam tu jam 8.30 saya jumpa kau di rumah tau, dengan seorang lagi saksi tau. Ada record tau semua keluar masuk kau punya rumah. Betul.